Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf ingin mencuba nasib untuk mencari kad Techno Breaker keluaran Monster yang terbaru. Tapi kami bukan nak cari sebarang kad Techno Breaker. Saya dan Abang Ashraf ingin mencari kad Techno Breaker bernombor 9/9, iaitu kad Raksasa. Ini disebabkan Abang Ashraf dah tengok episod terbaru Bobo Boy Gentar dan dia cakap, Raksasa ni nampak hebat lah, mesti kad dia pun hebat. So kami pun menjadikan ini satu misi untuk mencari kad Techno Breaker Raksasa ni. Dan di dalam 7-Eleven ni kami dapat lihat ada pelbagai jenis set kad Monster Galaxy. Ada Techno Breaker yang mempunyai Bobo Boy Solar, dan ada Cyclone Fury, dan juga Mechamato. Tapi kelibat kad Raksasa nombor 9 tak kelihatan lagi. Tapi saya dan Abang Ashraf tidak berputus asa. Kad Maharaja Rare nombor Final Form lah. Ini pun menarik juga kalau tak dapat kad Raksasa. Jangan. Fokus untuk dapatkan kad Raksasa. Mana tahu ada yang manis-manis tersembunyi. Cuba kita lihat. Ni kad apa pula? Mas Mara 3/9. Kad rare dia Mas Mara lah. Disebabkan mungkin rezeki Abang Ashraf, kami berjaya mendapatkan kad 9/9, iaitu siri yang ada kad Raksasa untuk Techno Breaker. Packaging dia dah menunjukkan betapa garangnya Raksasa ni. Dan di belakang kad seperti biasa tagline-nya adalah kuasa di tanganmu. So tanpa berlengah lagi, mari kita buka dan lihat kad-kad di dalam. So macam biasa, di belakang sekali kita didatangi dengan kad dadu menunjukkan jenis-jenis attack 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita ketepikan kad dadu, kita tarik kad di hadapan ke belakang. Dan mari kita pusingkan kad ini untuk lihat. Kad pertama kita adalah kad sokongan Ocho Boy. Dan efek kad ini adalah pilih satu kad dari tangan pihak lawan dan tukarkan dengan kad di zon aktif pihak lawan. So kita swap. Kad nombor 2 adalah Roborigami, HP 140, attack 100. Efek kad ini pula adalah pilih satu kad dari zon kalah dan letakkan di tangan. Function teruk juga kad ni. So kad ketiga kita pula adalah kad Ying, HP 60, attack juga 60. Efek yang paling best, efek tak berkesan. Maknanya efek pihak lawan tidak berkesan langsung. Alright, jom kita lihat kad yang seterusnya yang kita dapat adalah kad Bobo Boy Taufan, HP 140, attack 100. Efek kad ini adalah semua kad dari tangan pihak lawan dimasukkan semula ke dalam deck. Berpeluh juga nanti pihak lawan kalau macam ni. Alright, kad kita yang seterusnya adalah Influenzo, HP 80, attack 100. Serangan pihak lawan terkena pada diri sendiri setiap kali seri dalam Ozone. Mau berkicap pihak lawan macam ni kalau seri non-stop. Memang tak boleh buat apa lah. Auto win juga ni. Alright, mari kita tengok kad kita yang seterusnya. Kad seterusnya adalah kad Raksasa sendiri. Terbaik lah. Memang cantik design kad Raksasa ni. So HP 200, attack 180. Efek HP tambah 20 untuk setiap kad sokongan yang pernah digunakan kedua-dua pihak. Sebenarnya kalau saya guna kad sokongan tambah 20, pihak lawan guna kad sokongan tambah juga 20. Hebat. Not bad. So macam biasa, alang-alang dah dapat kad yang cantik-cantik, kita kena letakkan dalam sleeve, baru nampak bergaya. Dan kalau nak main pun lagi bersemangat. Alright, so inilah kad-kad yang kita dapat untuk kali ini. Sampai sini sajalah video kita. So see you next time. Bye.